Aku beli Oci ni daripada dia kecil tau, sampailah dia besar. Senang cerita, kucing ni hidup dengan aku daripada aku susah dulu sampailah aku macam sekarang ni. Dulu aku tak mampu nak buat mewah-mewah untuk kucing aku. So aku buat sendiri je guna kotak. Sampai bekas berak dia pun aku buat guna kotak je. So sekarang dah dekat 6 tahun aku beli kucing ni, and aku rasa macam dah sampai masa kot untuk aku bagi something special untuk kucing aku ni. So aku ada beli bekas berak automatik daripada pet kit dekat kucing aku. Nampak dia orang pun dah tak sabar, semua muka happy semua nak tengok ada apa kat dalam kotak tu. So jom kita unboxing guys. Benda ni kan dia bukan just sekadar bekas berak aje. Bila kucing aku masuk kat dalam tu, dia akan automatically record video tau. So video semua tu aku boleh monitor dekat aku punya phone je. Kalau kucing aku masuk kat dalam tu untuk nak berak, dia akan naik notification juga bagi tahu yang kucing aku masuk kat situ. Lepas tu dia bagi tahu juga berat kucing aku berapa. So dia boleh monitor semua benda. Lepas kucing aku dah settle buat urusan dia kat dalam tu kan, bekas ni akan automatically buang dia punya tai tu. Kau boleh nampak kat situ. Benda ni dia akan asingkan pasir yang bersih, dia akan asingkan masuk kat bawah tu. Yang akan tinggal kat atas tu just najis kucing aku je. So benda ni dia dah boleh jimat pasir tau. And satu lagi, kalau kau boleh nampak kat situ, najis ataupun tahi kucing tu dia tak melekat tau dekat alat ni. Lepas tu tahi tu dia akan masuk ke mana kan? Dia akan masuk dekat bahagian belakang bekas ni. Kau boleh nampak kat situ, dia akan buka and tahi tu dia akan tergolek masuk dekat dalam tu. After dah selesai semua, dia akan tutup balik bekas tu. So bau busuk tu dia tak akan merebak keluar. And let's say lah kalau plastik tu dah penuh kan, dia akan auto pack and seal. Dia akan buat semua benda. Dia akan pack, dia akan seal. Yang warna merah tu dia dah panaskan, dia dah seal dah. Lepas tu kerja kau just tinggal angkat je plastik tu and buang. Lepas tu dia akan sediakan plastik yang baru juga, automatic semua benda. Lepas tu dia punya kamera ni dia boleh ubah kedudukan tau. Kalau macam ni aku nak tengok kucing aku boleh buat macam ni. And plus kamera ni dia ada night vision ataupun dia ada lampu juga. Kau boleh buka kat situ dia punya lampu. So hari tu aku pergi dekat China kan. So aku just monitor dekat phone aku je. Dah tak perlu nak risau dah macam kucing aku dah berak ke, siapa buang tahi dia kan. Sebab mesin ni dia akan automatically buang, buat kerja semua benda tu. Lepas tu kau boleh tengok juga berapa kali dia orang berak kan. And banyak benda lagi yang apps ni dia boleh buat guys.